bagi Malaysia, penggunaan pertama kenderaan berotonomi dalam pengendalian pos dan mail, dan saya percaya di masa depan pihak Pos Malaysia akan meneliti bagaimana ia boleh dimanfaatkan di kawasan luar. Saya tidak lihat ini akan mengakibatkan pembuangan pekerja. Malah saya telah memberi satu isyarat yang sangat jelas kepada pihak Pos Malaysia, tidak boleh berlaku satu keadaan mereka hilang pekerja. Sama juga saranan saya kepada pemilik syarikat-syarikat media, tidak boleh berlaku pembuangan besar-besaran pekerja hanya semata-mata kerana kita mula memanfaatkan teknologi baharu. Kalau dalam bidang kewartawanan, teknologi AI sebagai contoh. Kalau dalam sektor pos dan kurier, teknologi seperti kenderaan berotonomi. Jadi penggunaan teknologi perlu diserasikan dengan usaha mengekalkan tenaga kerja, tapi mungkin ada reskilling, upskilling supaya tenaga kerja itu boleh dimanfaatkan untuk tugas-tugas yang lebih kompleks.